A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya sambung satu ayat minggu lepas. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa AS sebelum matinya. Dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ni banyak kaitannya. Antaranya ialah tentang tanda besar berlakunya kiamat. Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit akan diturunkan ke bumi di akhir zaman untuk memimpin manusia dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Di mana hadis turun Nabi Isa adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bukan seorang sahabat. Akan berlaku tanda besar hari kiamat, iaitulah peperangan yang besar, perang dunia, perang yang besar. Ramai mati, orang Arab pun jadi sikit dah. Berlaku perang besar. Dunia dipenuhi dengan kezaliman, huru-hara dan zalim. Maka Allah akan lahirkan pemimpin daripada zuriat Nabi, keturunan Nabi disebut Imam Mahdi. Imam Mahdi ini seorang pemimpin daripada zuriat Nabi SAW yang memerintah dengan adil. Sebelum itu huru-hara. Kemudian lahir juga pemimpin Yahudi, Dajjal, yang membawa kesesatan. Di mana orang Yahudi berperang hari ini sungguh-sungguh kerana nak tunggu Dajjal ni. Bukan perang saja. Dalam kepercayaan mereka akan muncul seorang pemimpin daripada Yahudi, Al-Masih. Dia nama Al-Masih juga, Al-Masihud Dajjal. Kita orang panggil Dajjal. Tiap-tiap orang Nabi memperingatkan umat dia bahaya Dajjal ini. Dajjal ini menggunakan ilmu sihir. Boleh panggil orang tua mati dah, sedang muka orang tua. So ikut Dajjal ni adalah Tuhan. So jadikan tanda Dajjal ni mata sebelah, mata saja. Itu tanda dia. Nabi dah sebut mata dia satu saja, bukan mata dua. Ada orang kata ini simbolik, pandang ke dunia saja, tak ada akhirat. Orang yang ikut dia senangkan, orang yang lawan dia disusahkan. Dia akan merintah, menguasai selama 40 hari. Satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, sehari macam seminggu, sehari macam hari biasa. Akan berlaku begitu. Mungkin dengan sebab peperangan yang besar, keadaan dunia jadi berubah. Sahabat tanya, kalau berlaku hari macam setahun, kita nak semayang macam mana? Nabi kata, semayang ikut waktu lah, tak ikut matahari dah, ikut waktu. Fitnah yang sangat dahsyat. Kalau dengar, jangan, kena lari, kerana dia boleh menggoda manusia. Syurga dia adalah neraka, neraka dia adalah syurga. Kalau ikut syurga dia, masuk neraka. Kalau ikut neraka dia, masuk syurga. Kita kena lawan. Di masa itu juga lahirnya
imam, pemimpin kalangan orang Islam dari zuriat Nabi SAW. Lahirnya Dajjal disebut dalam hadis yang sahih, dan lahirnya Imam Mahdi disebut dalam hadis yang sahih juga. Cuma khilaf antara Sunni dengan Syiah. Orang Sunni kata Imam Mahdi ni lahir macam orang biasa lah, lahir ke dunia daripada kanak-kanak, dibesarkan, dididik, tak tahu siapa dia lah, Allah tahulah siapa masa dia muncul. Orang Syiah kata dia dah zahir dah, bersembunyi. Imam yang ke-12 Syiah Isna Asyariyah, dia sembunyi sejak ribu tahun dulu, zaman tabi'in, akan zahir di akhir zaman. Guna zahirnya, zahir di Mekah, sama-sama zahir di Mekah. Belakang dah balah lah Sunni dengan Syiah ni. Bila Imam Mahdi zahir tak ada balah lah, ada Imam Mahdi cokoh, cuma duk balah ada lagi. Imam Mahdi ni bukan dia ngaku saya dah Imam Mahdi, itu orang gila ngaku saya Imam Mahdi ni. Dia berlaku huru-hara sehingga tak tahu nak cari pemimpin, huru-hara di Mekah, dan orang tengok dia layak, orang pun nak lantik dia lari, bukan dia nak, dia lari, orang kejar dia lari ke Madinah dan ditangkap, dia bawa ke Mekah, duduk antara makam Ibrahim dengan Kaabah, dibai'ahkan jadi pemimpin. Orang bai'ah dia jadi pemimpin, memimpin orang Islam. Dia memimpin orang Islam. Masa itu juga ada bala tentera nak serang dia, nak serang Imam Mahdi ni. Yang mula-mula bai'ah 313 orang, sama dengan jumlah ahli Badar. 113 orang yang percaya dia ni Imam Mahdi, bukan sembarangan. Bila nak mari serang, tentera yang nak serang ni ditelan oleh bumi, baru orang tahu Imam Mahdi. Tanda dia, tentera yang nak serang ni ditelan oleh bumi, hanya telan di bumi, barulah orang tahu dia ni Imam Mahdi. Nabi kata, kalau tahu Imam Mahdi, kamu pergi bai'ah walaupun merangkak di atas salji, walaupun merangkak di atas salji. Mana ada Mekah salji, Madinah salji, tapi Nabi sebut walaupun merangkak di atas salji, sejuknya, pergi bai'ah dia sebagai pemimpin. Dan Baitul Maqdis dimakmurkan, Madinah dimusnahkan. Itu berlaku masa itu. Madinah dimusnahkan, Baitul Maqdis dimakmurkan. Mungkin orang Islam dah bebaskan Baitul Maqdis. Dan Imam Mahdi berperang dengan orang bukan Islam ni. Dajjal bersama dengan orang bukan Islam, sehingga dia dikepung. Ada riwayat kata di Masjid Dimashq, Masjid Dimashq. Ada riwayat kata di Masjid Baitul Maqdis. Turun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun ke bumi, diiringi oleh malaikat. Nabi Isa diangkat dalam umur 30 tahun. Dia turun umur 30 tahun juga, muda. Seorang yang lawa, yang kacak, yang segok, memakai jubah putih kekuningan, diiringi oleh malaikat. Dia turun waktu subuh, ketika Bilal qamat, muazzin qamat nak sembahyang subuh, dia sapa di masjid. Khilaf sama Masjid Dimashq dan Masjid Baitul Maqdis. Lalu Imam Mahdi berundur, suruh Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa tolak Imam Mahdi supaya Imam Mahdi jadi imam kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah jadi imam, lepas tu keluar daripada masjid untuk menentang Dajjal. Dajjal lari. Kerana Dajjal tahu Isa ni akan bunuh dia. Dajjal melarikan diri dan berjaya dibunuh di Bab Lut. Bab Lut ni ialah satu kawasan di Bandar Tel Aviv hari ini. Bab Lut nama. Ada orang kata lapangan terbang Ben Gurion. Sebab berita lapangan terbang Ben Gurion. Ada lapangan terbang antarabangsa. Di situlah Bab Lut. Nabi Isa bunuh Dajjal. Ayat ini menyebut wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan sebahagian ahli kitab akan beriman kepadanya. Di sini ada beberapa kaul. Kaul mengatakan orang Kristian masuk Islam. Bila Nabi Isa turun, orang Kristian masuk Islam. Mungkin Kristian Ortodok, ada Kristian-Kristian yang percaya Nabi Isa diangkat ke langit. Ada pun Kristian yang Zionis, ini bersama dengan Yahudi, bersama dengan Dajjal. Amerika, Eropah itu Zionis. Dia sekali dengan Yahudi. Lepas tu dia perang dengan Yahudi hari ini. Dia berkawan dah hari ini. Berkawan. Kita tak tahu peperangan ni bila-bila, wallahualam, dalam ilmu Allah Ta'ala. Satu riwayat mengatakan ahli kitab ni ialah ahli kitab, termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi pun beriman dengan Nabi Isa juga, tapi iman dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Bila nak mati, percaya ke Nabi Isa. Kalau tidak, dia kata Nabi Isa ni anak zina. Orang Kristian kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Kita orang Islam, Nabi Isa Rasulullah dan hambanya. Itu khilaf. Sebagai orang Kristian masuk Islam, sebagai orang Kristian ikut Yahudi, dan ahli kitab percaya pada Nabi Isa adalah Rasul, tapi setelah iman dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Nak mati baru percaya. Dan berlakulah peperangan. Lepas Dajjal tu berlaku, Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud wa hatta yakhsib al-yahud wara al-hajar was-shajar faqala al-hajar was-shajar ya muslim hadha yahudiyyun wa ra'i faqtulhu. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam membunuh orang Yahudi. Orang Islam hapuskan orang Yahudi sehingga Yahudi tidak boleh melarikan diri, melindung di belakang kayu dan batu beritahu, hai orang Islam, ini Yahudi di belakang aku, mari bunuh dia. Kecuali pokok Gharqad. Pokok Gharqad, pokok ni tak beritahu, pokok ni pokok Yahudi. Pokok Gharqad ni lebih kurang daun dia macam daun ru, tapi dia rendah. Dan memang orang Yahudi duduk tanam pohon ni di keliling rumah dia hari ni. Betul what Nabi kata ni. Hari ni orang Yahudi di Israel, mana dia tanam pohon ni keliling rumah dia. Pokoknya pelindung dia. Dan di sana ada penganut agama Yahudi Ortodok. Kalangan Yahudi tu ada juga penganut agama Yahudi Madhab Naturi Karta dia punya. Ini Yahudi Ortodok. Dia percaya bahawa tubuhnya negara Israel ni untuk dikubur sendiri. Orang Yahudi balik Palestin untuk mati di situ. Ditamakkan riwayat mereka. Kerana dosa mereka bunuh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Banyak Nabi-Nabi mereka bunuh, banyak ulama-ulama mereka bunuh. Kerja dia bunuh Nabi-Nabi, bunuh ulama-ulama yang sama perjuangan Nabi. Ini kerja orang Yahudi. Maka Tuhan jadikan mereka ditamakkan. Yang menghapuskan mereka ialah orang Islam. Jadi Yahudi Ortodok ni tak setuju tubuh negara Israel. Tapi sebahagian besar Yahudi setuju tubuh negara Israel
kerana nak peretah dunia. Kerana dia dakwa dia ni anak cucu Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman yang pernah menakluk dunia, dia nak tubuh kerajaan Nabi Sulaiman semula. Itu tujuan penubuhan negara Israel ni. Tujuan tubuh negara Israel ni ialah untuk menubuhkan kerajaan dunia yang berpusat daripada Nil sehingga Furat, sungai Nil Mesir sehingga Furat di Iraq. Daripada Laut Mediterranean hingga Laut Merah, termasuk Madinah Mekah. Madinah Mekah termasuk wilayah dia. Dia nak takluk. Dia nak takluk, dia main. Yahudi nak takluk Madinah, nak takluk Khaybar, nak takluk kawasan-kawasan. Dikatakan Mekah termasuk juga. Dan sekarang ni sudah ada negeri-negeri orang Islam yang melakukan hubungan normalisasi, hubungan biasa dengan negara Israel. Kerana negara Israel ini menguasai melalui Zionis, menguasai bank dunia, pitih dia banyak, bank dunia dia kuasai, tabung keuangan antarabangsa dia kuasai, negara-negara banyak hutang, nak hutang kena hutang dengan dia. Maka banyak negara-negara ni tunduk kepada Zionis, termasuk negara Arab dan negara Islam. Negara bukan rakyat, negara kerajaan. Kerajaan tunduk kepada Zionis kerana pengaruh keuangan dia, nak pinjam duit dia dan sebagainya. Ini berlaku. Sebab tu kita jangan berasa pelik bila berlaku perang di Gaza ni. Banyak negara Arab senyap tak berani nak tolong. Banyak negara Islam tak berani nak perang, senyap tak berani nak perang. Kerana apa? Kerana pemimpinnya dipengaruhi oleh Zionis, dipengaruhi oleh Yahudi. Walaupun namanya orang Islam, tapi dipengaruhi oleh Yahudi. Dan Nabi sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-halqi qa'imin la yadruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah illa ma ja'ahum min la'wa. Akan tetap ada kalangan umat aku ni ada satu kumpulan yang bangkit berjuang menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Orang mengecewakan, tak tolong mereka, orang buat tak tahu, dia tak berani. Puak-puak ni akan lawan juga. Mereka mengalami kesusahan, akan tiba masa yang Allah Ta'ala beri kemenangan. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa puak ni Rasulullah? Puak ni duduk di mana? Nabi kata, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ni lah puak orang Palestin duduk di Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Kita tengoklah, puak ni ada di Palestin, ada di Baitul Maqdis, ada di Gaza, ada keliling kawasan tu. Dan kita tengoklah, puak-puak ni dia tidak menyerah kalah. Dia lawan dengan batu, lawan dengan kayu, lawan dengan apa, dia tak undur. Dia sanggup melawan kereta kebal dengan lasik, dengan batu. Dia tak lari ni, orang Palestin ni. Memang tak lari. Bunuh berapa ribu dah, puluh ribu dah mati, ratus ribu dah mati. Bom rumah pun dia tak lari. Kalau jatuh orang lain, lari dah, pindah lain dah. Dia tak lari sekali. Nabi sebut dah, puak ni tidak akan menyerah kalah. Tak akan menyerah kalah, akan ada. Jadi hak Nabi sebut tu berlaku. Ada. Ini tanda kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang mesti berlaku ialah turunnya Nabi Isa AS. Ini akan berlaku. Nabi Isa akan turun, akan memimpin. Orang Islam menang, akan memerintah. Dan Nabi kata, la tubtahanna al-Qastantiniyah war-Rumiyah, akan ditawan oleh Islam kota Konstantinopel dan Rom. Konstantinopel ni ialah Istanbul, Turki, ditawan oleh Islam, dan Rom Itali ditawan oleh Islam. Ini Nabi sebut dalam hadis. Islam akan tawan Rom Itali. Islam akan kuasa di situ. Jadi Konstantinopel ni sudah ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, tinggal Rom belum ditawan lagi. Rom ni belum lagi ditakluk oleh orang Islam. Akan tiba orang Islam menakluk Rom, akan tiba masanya. Itu antara tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi bila Nabi sebut itu berlakulah. Dan kita orang Islam
Jangan duduk tunggu Imam Mahdi mari baru kerja untuk Islam, tak boleh. Itu salah. Kita kena kerja terus untuk Islam ni. Bila-bila masa saja Nabi kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad untuk menegakkan Islam ni terus menerus sehingga hari kiamat. Tak boleh berhenti. Imam Mahdi tu hadir lah. Itu cerita lain. Dia salah seorang pemimpin. Tetapi belum Imam Mahdi tu orang Islam kena lawan, tak boleh suka kalah. Kerana sebab itulah seluruh negeri Islam ni ada orang Islam akik untuk menangkan Islam ni. Wallahu a'lam.